Ada macam-macam gunting aku dapat dia. Ni yang ini gunting macam ni. Yang ini gunting berlampu ni tau. Nampak? Bila sentuh ni ada lampu. Tapi ni nanti aku akan review yang lain. Yang ini gunting ni pun menarik juga gunting ni. Dia boleh lipat-lipat macam ni kan. Okey, tak apa. Yang aku nak review dengan korang pada hari ni adalah satu gunting yang aku rasa macam je kan. Sampai dia kata dia overclaim dengan aku kan. Boleh potong si channel. Si channel ni siapa yang buat kerja tukang dia tahulah. Si channel ni pakai gunting apa pun tak boleh potong. Betul tak? Si channel ni kena guna apa? Kena guna grinder. So jadinya ini gunting ni. Tapi betul babe. Aku pegang ni, aku tengok dia punya solid dia. Kau tengok ni dia punya rupa paras ni kan. Solid ni lepas tu korang kat sini dia ada macam chop CRV ni. Biasanya kalau spana-spana yang ada chop CRV ni dia memang keras ni spana lah. Betul tak? So yang ini korang tengok aku tak nak cerita lah function accessory dia ni. Untuk klem itulah klem, yang inilah, yang sini untuk potong wire lah semua ada. Itu tak nak cerita. Yang aku nak cerita adalah betul tak dia boleh potong si channel ataupun boleh tak dia koyakkan si channel ni. Okey, jom. Kau tengok ni si channel ni belum lagi ada kesan potong, betul? Belum lagi ada kesan potong. So sekarang ni first kali aku nak potong telinga dia dulu. Tengok betul-betul Aku nak potong dia punya telinga ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok boleh tak dia potong dengan mudah. Ya Allah. Ya Allah. Kau nampak? Aku potong. Macam gunting kertas ni, babe. Betul lah. Kau nampak tak? Memang boleh potong lah dia punya cutter ni kan. Cuma aku sekarang ni tak berapa nak selesa sebab jari aku ni sakit. Jari aku ni sakit. So jadinya bila aku pegang plier, jari ni tak boleh nak masuk klit. Tapi betul babe. Dalam keadaan sakit-sakit nampak dia potong. Ya Allah. Betul lah. Ni kau tengok aku potong lagi sekali. Nampak? Betul lah. Si channel dia boleh potong, babe. Si channel ni tebal tau. Ini bukan zinc biasa. Kalau zinc biasa tu, kalau si channel boleh potong, zinc biasa tu kacang je lah. Kan? Betul tak? Betul lah, babe, barang ni. Harga ni tak mahal tau. Kau pergi tengok dekat beg kuning. Aku ada letakkan kat dalam beg kuning. Harga dia sungguh-sungguh tak mahal. Tapi barang dia, korang boleh tengok memang betul-betul ada kualiti. Memang betul-betul solid. Aku tak menyesal pun beli barang ni. Sebab dia punya function dia, memang aku beli khas untuk potong si channel. Okey, untuk potong benda yang tebal-tebal. Untuk klem-klem, untuk kepit wire apa semua sekali tu. Aku nak gunakan plier yang ini pula. Tapi tak apa. Yang ini, aku nak letakkan dalam beg kuning. Sebab dia dah lulus ujian daripada aku. So kalau korang nak, korang boleh ambil. Tak payah ragu betul-betul. Memang aku dah testing. Terus one shot, tak ada cut. Betul tak video ni? Memang boleh potong. Plier ni saiz dia 8.5 inci. Boleh nampak betul-betul solid. Okey, siapa nak plier ni ataupun nak gunting ni, kau boleh tengok dekat dalam beg kuning. Aku letakkan dalam beg kuning. Betul-betul menjadi plier ni sungguh cakap kau. Pergi ambil beg kuning.